Okay, final nasi uduk. Nasi uduk ni ada telur, ada keropok, ada mi, ada ayam, dengan sayur. Ini nasi uduk dia masak dengan santan, ada lemak-lemak. Dia macam nasi lemak tapi tengok tak ada apa ni? Tak ada sambal tu lah, tak ada sambal nasi lemak macam Malaysia. Ini nasi uduk. Ini nasi kuning. Ini nasi goreng Indonesia. Betul. Hai, good morning. Welcome to day 2. Hari ni kita join trip family. Kita nak pergi ke Penglipuran Village. And then ada lagi satu tu tempat yang ada swing, tempat sawah padi tu. Jom kita pergi. Let's go. Terima kasih hari ini manusia. Hari ini orangnya. Bagasinya sudah kita disimpan dalam full house. Full van. Full van. Bukan full house ini. Full ini van. full van hari ini. Kita dah sampai di lokasi pertama kita untuk hari ini, itu Penglipuran Village. Satu kampung yang paling bersih di dunia. Kalau ikut fakta yang saya kaji dari Google lah. Jom kita tengok macam mana bersih, macam mana cantik kawasan ni. Perhatian, diinformasikan kepada ada tradisi dia yang kita tengok. Selamat datang ke Penglipuran Village, Bali. Satu kampung yang penuh dengan adat dan tradisional Bali. Penglipuran sering disebut sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tak ada sampah berserakan, tak ada polusi suara dan rumah-rumahnya rapi berjajar, bak diatur penggaris. Uniknya lagi, kenderaan bermotor juga dilarang masuk ke area utama desa ni. Warga dan pengunjung harus berjalan kaki demi menjaga ketenangan dan kualiti udara di kampung ini. Kalau korang nak tahu, dekat sini semua rumah ni boleh masuk. Jadi kita nak masuk salah satu rumah dekat sini. Jom aku bawa korang masuk ke rumah ni. Sewa dan jual pakaian adat Bali. Jadi sinilah rumah dia. Ini apa, Kak? Dapur ya? Dapur. Oh, ini dapur. Bisa masuk? Boleh. Ya. Dapur. Dari mana? Dari Malaysia. Oh. Jadi kalau korang masuk sini, setiap rumah tu ada tempat ibadah. Ni dekat belakang ni tempat ibadah. Waktu sini ada dapur. Macam tu lah. Sana rumah yang tinggal lah kan? Tempat tinggal sini, tidurnya di sana. Oh. Ini rumah tinggal juga asli dari dulu lagi. Ya. Oh. Dari mana? Malaysia. Malaysia. Ya. Oh, ini dah kayak modern. Sekarang abang ni nak bawa saya ke belakang rumah. Dia nak tunjuk kandang babi peliharaan dia. Tapi dalam aku tak sangka, kawasan depan adalah kawasan kampung tradisional. Tapi di belakang rumah ada ternakan babi yang sangat besar. Jom kita tengok macam mana ternakan babi abang ni. Dan mungkin ramai orang tak tahu belakang rumah ni ada ternakan babi. Dia sama ke bang dengan rasa daging lembu apa tu? Lain Lain, enak dia. Ya. Dia empuk dia. Oh, lagi empuk. Lembu kan keras dia. Oh, kambing pun lain. Keras. Kalau lebih ni babi anaknya tu. Oh, besar. Yang putih. Oi. Di sini. Kandang babi.
Keturunan Australia. Ah, Australia. Ya, yang hitam. Oh, Ini beranak juga nih. banyak ini semua jual lah. Nanti kalau udah besar jual. Oh. Ini anaknya dulu. Ini yang hitam nih. Oh, ini orang lain tak tahu sini. Makannya enak dia, makannya daun. Oh. Ini makannya konsentrat. Ramai ke pelancong datang belakang ni? Ke saya je datang. Banyak. Ya, ramai. Ini dedak padi. Oh, dedak padi dia makan. Oh, ya, makanannya. Jadi bagus dia. beruntung saya. Terima kasih abang bawa saya Ya. ke belakang sini kan. Saya tengok tak ada orang pun. Memang saya seorang. Sana ada jalan bersih. Oh, tak apa. Saya mau ke depan. Ini Ada. halaman belakang. Oh, jadi semua orang. Semua punya halaman belakang. Oh. Depannya dulu. Untuk keluar masuk kereta apa Ya, semua. ini mobil lewat belakang. Ah, mobil masuk dari belakang lah. Saya ingat kan semua sini tak pakai mobil. Depannya pak, enggak. Oh. Jadi pelancong bisa masuk depan saja. Belakang sini privacy lah. Ya. Lewat. Kalau udah masuk boleh lihat-lihat. Ah, ha, 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 ha. Rumah-rumah di sini mempunyai seni bina tradisional Bali yang dipertahankan sejak ratusan tahun. Gerbangnya yang seragam dan semua bangunan sesuai filosofi dan adat Bali. Nama Penglipuran berasal dari kata Pengelipura yang artinya tempat suci untuk mengenang leluhur. Jadi, desa ini punya nilai spiritual yang sangat tinggi. Cantik banget. Oh, ini juga ada jualan. Terima kasih infonya. Sini kedai merchandise. Macam-macam ada. Tiga orang aja kak. Oh, 3 orang tak apalah. Ini kita beli air ni. Olah drink. Olah drink. Air cookies. Malaysia. Ni air apa ni? Pucuk harum. Pucuk. Es teh. Toppingnya kak. Topping apa ada? Di bawah rasanya ada toppingnya. Apa-apa aja. Ada Oreo. Es teh letak ni. Apa? Cookies kram. Cookies kram. Ini apa? Nak permen. Terima kasih kakak yang Jak permen. pelayannya kak. Jak permen. Sudah jadi. Ada bau durian lah. Hai, bapak ada. Bapak-bapak makan durian. Silakan makan. Makan, Silakan. Silakan. Bapakku sudah berubah. Jadi pak. Ini makcikmu, Hai. makcikmu. Iya. Ini Kenal tak? Pak Mael. Ini siapa? Ini Megawati. Saya Nabil. Warga di sini hidup berdasarkan sistem adat Bali yang kuat. Gotong royong, kesederhanaan dan rasa hormat pada alam jadi sebahagian dari kehidupan sehari-hari. Kita makan tengah hari day 2 di Cafe Bamboo. Ni Bamboo Cafe. Bamboo Cafe terletak berdekatan dengan Penglipuran Village.
Jadi, bagi korang yang datang ke Penglipuran Village, boleh datang makan ke Bamboo Cafe. Sambil-sambil tu, korang boleh enjoy, ambil gambar dengan view buluh yang sangat cantik. Wah, Bamboo Cafe. Cantik lah. Makan permen. Sekarang makan permen. Ada nasi. Ada nasi apa? Mujair nyat. Fried mujair. Apa lagi? Sweet and sour shrimp, Chicken seafood. steak. Oh, macam-macam ada. Chicken sate. Bagus ya, cantik ya. Cantik. Alhamdulillah, kenyang banget. Ni ada lebih, kita bungkus sikit. Let's go. Next destination. Mana je sekejap lagi? Destination kita adalah ke Ubud ataupun Tanggalang. Nantikan. Nak tahu kat mana? Nantikan. Stay tune. Bagi anomali sikit. Terlalu. Lagi-lagi. Tung sahur. Nantikan. Welcome to Celup Swing Agro Luwak Coffee. Okay, kita sampai lah di Celup Swing. Kita pergi tengok macam mana kat dalam. Ini ada musang. Musang ni kita buat, bukan kita buat, dia buat kopi luwak. Ni ada 2 ekor. Ada lagi lah. Kita harus kupas dulu kulitnya satu-satu, baru kita bersihkan di dalam air hangat. Setelah itu kita keringkan, baru kita roasting. Setelah di roasting kita taruh di sini, kita tumbuk sampai halus. Setelah itu baru kita saring. Proses. Nanti juga ada tea, untuk tea-nya nanti ada sereh, ada kulit manggis, ada coklat, ada juga rosella, sama ada green tea, ada juga lemongrass. Oke, selanjutnya di sini ada swing. Mau coba swing atau papi dulu? Saya baru tidur dan kita telah sampai di tempat swing. So inilah swingnya. Lihat ke boyo. Ikan. Dari jam belum main? Buatku. Ada. Flying to Sabah. Tak boleh tak? Green tea, lemongrass tea, ginger tea, turmeric tea, rosella tea, ginger tea, green tea, pandan tea, ginseng coffee, Bali coffee, vanilla coffee, avocado coffee, Bali cocoa, coconut coffee and cocoa spices. 15 jenis kopi. Kopi luwak pun ada kat sini proses. Ni kopi luwak. Abi tunjuk kopi luwak. Kopi luwak. Oh, poy kopi. Dekat Celup Swing ni dia ada 3 jenis swing. Yang pertama ni sofa swing 350,000. Yang ni untuk twin swing ni 250,000. Yang lagi satu 200,000 single swing. Semua cantik. Tu boleh naik 2 orang lah. Jom kita tengok. Dia orang nak naik. Okey. Sepatah 2 kata. Saya sayang awak. Mana sangat abang? Ya, kakinya lurus ya. Kakinya lurus. Sudah bilang. Izzati Nabila. Mau
Kau lebih laju lagi. Maksimum. Maksimum laju. Maksimum laju. Ini tak ada cabaran ini. Wah! Benar. Okey. Ya. Iya. Boleh. Mana luaknya? Mana Luaknya di dalam kandang. Boleh saya ambil HP-nya. Terus. Paling laju. Laju sikit. Cukup. Tak yang laju tu je. Sikit. Lagi. Dia mau lagi. Cukup dia tangkit lah. Gitu apa? Naik. Aku boleh tunggu. Kakak ambil gambar. 1, 2, 3. Tak terangkat. Allah, kena ngeruk ayam main mana ni? Ya dah. Ini paling pak dari film. Tak nampak. Okey, malam ni kita nak pergi cari souvenir. Cari oleh-oleh. Oleh-oleh di mana? Pulang kepada. Oleh-oleh Bali. Ini yang benar, bukan yang oleh-oleh makan-makan. Ini oleh-oleh. Oleh-oleh like a keychain. Merchandise. Souvenir. Okay, aman. Okay, let's go. Aman, Mas. Kita bersama Mas Yana malam ini. Let's go. Let's go. Okay, sekarang kita baru sampai di tempat beli oleh-oleh di Bali. Bila kita sampai tadi, dia tampal dulu stiker kat kita ni. Tanda hadir kot. Jadi ni Krishna, oleh-oleh Bali. Oleh-oleh Bali. Ini berpatung besar. Macam-macam ada sini. Baju ada, bag ada, batik. Ni bag. Kalau mau bagi mak-mak bawa pulang Bali Island. Oi. Ini berapa ni? 31,000. Ni 31,000. Cantik kan? Bali Island. Ni tadi. Ni ada macam mainan. Dia merchandise juga. 19,000. Kereta api. Helikopter. 39,500. Ini kereta. 19,000. Macam-macam ada. Ini kapal. 76,000. Jadi kalau korang nak cari sini macam-macam ada. Kura-kura. Pala. Ni goncang-goncang. Ni kuih Bali. Pia bintang, batu roti, kacang hijau. Oleh-oleh khas Bali. Ni baju batik Indonesia 122,000. Macam-macam kitchen ada sini. Ni korang boleh pilih lah. Macam-macam boleh pilih.
Jadi sini macam one stop center lah. Korang ada bag ada, kain batik ada, baju batik ada, seluar 3 suku pun ada, keychain ada, yang macam-macam ni pun ada, bag-bag ada. Jadi jangan lupa datang ke Krishna. Dan beli apa Dan? Kita beli keychain. Ni apa ni? Coklat. Ni ambil beli merchandise ada banyak dah ni. Ni ada tempat apa ni? Dr. Fish. Terapi ikan. Ni ikan-ikan ni. Ni buat rendam kaki. Bagus. Settle. Jadi kalau korang nak datang shopping apa merchandise, oleh-oleh, datang sini. Krishna oleh-oleh Bali. Bagi korang yang nak cari penginapan dekat Bali, boleh try Usha ni untuk family yang besar lah. Sebab sini ada 7 bilik kan. Jadi dia punya lokasi pun strategik. Sini ada kedai-kedai, ada bar. Jom saya bawa korang. Tengok malam dekat area Hazel Villa, Seminyak. Lepas sini ada crayfish bar, ada snooker. Dan sini ada macam Maret Coco Express. Sini ada M-Mart, ada ATM. Jadi semuanya mudah dekat sini. Jadi korang tak payah nak keluar pakai van ke, pakai kereta ke. Jalan kaki je waktu malam cari makanan ke apa. Memang strategik. Okay, malam ni malam last sebelum kita balik esok. Jadi malam ni budak ni nak borong ni sosis apa ni? Kenzler sausage. Sekotak. Jom. Ayah. Jom. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari ke-3 dan hari ni kita nak pulang ke Malaysia dah. Jadi saya akan rindukan dan saya akan ingat selalu momen-momen sepanjang trip kali ni. Trip solo ride dan juga trip sama dengan family. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share untuk next vlog. Bye bye. Terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana support. Jumpa korang di next video. Bye bye. Okay, hari ni naik airwheel. Thank you tuan motor, tuan sepeda. Hantar aku. Naik bukit. Oh, lawa.